Ingat kita jangka kehadiran seramai 100 ke 150 ribu orang lah datang ke Melaka ni untuk menyertai perhimpunan Raizek ni. Dan kita nak mereka pastikan tahap disiplin mereka, ya, jaga disiplin, jaga keselamatan diri dan jaga kenderaan lah, supaya kita tidak mahu ada kes-kes kemalangan, terutamanya macam semalam, tadi pun dah satu kemalangan maut di Negeri Sembilan, Sempadan Melaka. Mereka datang, dia nak menghadiri ni dah maut. Jadi benda-benda ini kita nak elakkan. Kalau boleh kita elakkan. Dan keduanya, mana-mana yang tinggal di hotel tu, jagalah motosikal kita tahu motosikal berharga, ya. Jadi memang menjadi tumpuan orang. Jadi mereka pastilah sama ada motosikal atau aksesori motosikal tu dijaga dengan baiklah. Dan yang paling penting, perhimpunan masa berkumpul di sini, kita jagalah barang-barang peribadi. Kita tahu memang penyenayah ni ada mana-mana. Mereka ada cari ruang dan peluang untuk ambil kesempatan lah dalam kesibukan kita. Supaya kita tak nak nanti ada yang balik mengadu barang hilang, itu hilang dan sebagainya. Kita ada dua kategori. Satu, kita jaga aman. Kita adalah juga anggota jaga aman, bukan dalam 100 orang lebih. Kita jaga aman untuk jaga keselamatan pengunjung-pengunjung. Dan yang paling penting ialah anggota trafik lah, yang menjaga keselamatan, jaga lalu lintas, yang bermula daripada Sempadan, Melaka hinggalah ke tengah bandar ni. Jadi memang total yang 150 orang lah, trafik dan juga tugas am. Walaupun kita memberi kebenaran mereka, ya, tapi kita akan tengok ada beberapa kategori kes lah. Terutamanya kalau mereka ni lumba haram, satu, memang kita ambil tangkap. Dan keduanya, kalau mereka membuat tunggangan yang membahaya lah, contohnya wheelie dan sebagainya, memang kita akan ambil tindakan, ya. Bagi lain-lain tu, kita memang, kita ni polis, kita ada toleransi, kita ada bicara. Jadi datang sini daripada jauh, nak sama-sama happy, biar kita sama-sama happy lah. Jangan datang gembira, balik pun gembira. Suara Rakyat.